Kita pada petang ini, Gabungan Pertubuhan Islam Malaysia mengecam tindakan kerajaan Iran yang enggan menandatangani minit persetujuan bagi pengurusan ibadah haji musim 1437 Hijrah. Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Belia Muslim Sedunia Syahrin Awaluddin berkata, minit persetujuan itu menandakan suara wakil dunia Islam dalam usaha sama memastikan keamanan jemaah haji dan kelancaran ibadah. Walaupun kefahaman kerajaan Iran kebanyakannya Syiah, tetapi negara itu masih mempunyai ahli sunnah wal jamaah yang perlu menunaikan rukun Islam yang kelima. Beliau berkata demikian ketika sidang media mempertahankan keamanan dua tanah suci dari ancaman Syiah pada Khamis. Se-Malaysia yang diwakili oleh sebilangan besar daripada para ilmuwan agama, para pendakwah, pemikir-pemikir Islam serta aktivis-aktivis kebajikan. Dengan ini ingin menzahirkan ataupun menyatakan pendirian kami bahawa pertama, kami sangat mengambil berat tentang keamanan dua tanah suci umat Islam, terutama pada musim haji daripada segala bentuk ancaman jahat dan rancangan ganas memporak-porandakan kelangsungan ibadat haji pada tahun ini yang akan berlangsung tidak lama lagi pada tahun 1437 2016 ini. Dan kami sangat duka cita dengan siri-siri insiden berdarah yang telah berlaku hasil daripada kekacauan yang ditimbulkan, lebih-lebih lagi apabila ia turut mengorbankan nyawa jemaah haji Malaysia 2016. Jadi atas asas itu berlaku provokasi-provokasi daripada golongan Syiah serata dunia. Bahkan kita lihat di blog-blog, di Facebook, di page-page Syiah mengkritik tindakan dan mengecam tindakan kerajaan Arab Saudi. Jadi kita respon sebagai NGO dan bersepakat dalam isu ini hasil daripada apa yang berlaku tahun lalu dan juga sejarah-sejarah sebelum ini. Bukan sahaja Qaramitah, mungkin Ustaz Jaafar sebutkan tadi Qaramitah, bahkan tahun-tahun sebelum ini telah direkodkan oleh kerajaan Arab Saudi, di mana ketika mana pelaksanaan ibadat haji, sebahagian daripada mereka melakukan provokasi di sekeliling Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Haram, mengangkat gambar Khomeini, melaung-laungkan kritikan dan celaan ke atas sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sidang media itu dihadiri 20 pertubuhan Islam bukan kerajaan. Menurut beliau, punca kerajaan Iran enggan menandatangani persetujuan itu berikutan tidak dapat menerima beberapa syarat yang dikeluarkan Arab Saudi, khususnya berkaitan keselamatan jemaah. Juga tempat ibadat kita.